Untuk Raya Haji tahun ni, korang dah ada idea belum nak masak apa? Apa kata kalau daging yang kita ada nanti, kita buat singgang daging merah. Yang ni inspirasi resipi daripada negeri Kelantan, tapi kita buat yang pedas sikit, makan dengan nasi putih panas-panas. Jom kita cuba dalam siri 2 minit 1 resipi bersama Cik Sayang. Langkah pertama, korang rebuskan kita punya daging tulang sampai dia lembut sebelum kita masukkan bahan lain macam halia, bawang putih, lengkuas semua. Kita rebuskan kita punya tulang dan daging ni sampai dia lembut. Kalau korang ada pressure cooker, elok guna, cepat sikit kita rebus. Kalau tak, korang rebus dalam 1 hingga 2 jam macam tu. Bila daging dah lembut, dia akan ada minyak terapung. Jadi korang boleh keluarkan dia sikit supaya tak berminyak sangat. Sebelum kita perlukan 6 bawang urus hiris, 3 inci halia, 3 inci lengkuas hiris, 5 ulas bawang putih hiris. Kita masukkan je semua bawang dengan halia, lengkuas semua dalam sup. Lepas tu kita masukkan 1 genggam cili kering, dalam 5 tangkai cili padi tumbuk, dan juga dalam 3 asam keping. Dia memang masam sikit. Kita reningkan semua bahan-bahan kita dengan daging. Lepas tu kita masukkan sedikit belacan, dan lebihkan sikit pun tak apa. 1 sudu biji ketumbar tumbuk, 1 sudu lada hitam yang telah ditumbuk, setengah sudu gula merah atau gula nisan, dan juga dalam 3 sudu besar cili buh. Masakkan dia sekejap, gaulkan dia sampai sekata sebelum kita masukkan kita punya budu. Budu ni optional, tak nak masuk pun tak apa, tapi kalau masuk lagi sedap. Kemudian korang boleh masukkan garam secukup rasa, dan siaplah kita punya singgang daging merah. Rasa dia masam-masam pedas macam tu. Kalau makan nasi putih sirih sedap. Selamat mencuba dan selamat menyambut Akhir Raya Aidiladha. Jom follow kami untuk lebih banyak resipi menarik.